adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. So guys, welcome back to my YouTube channel Among. So dalam video kita kali ini aku akan main game iaitu Trash Hack You. So game ni dia menentangkan pokok lah. Dan game ni pun tengah viral kat TikTok. Dan ya sudah kita nak main, jangan lupa like, comment, subscribe siapa dah subscribe. Terima kasih siapa yang belum, sila subscribe sekarang. Okay, dah kita main guys. Kita main guys. Alright. So roller ada checkpoint sini. Asal mati jalan je lah. Oh, itu lah apa. Hai. Alright. Dari tepi kot. Dari tepi. Lelak jalan je lah. Weh, apa awak mati tu? Wah, aku baru perasan je tak ada tekan jam tu guys. Tak tekan. So hai, lepas. Alright. Woi. Weh, lepas tu. Ai, no, lupa. Bangsat tu. Tu lupa. Weh, aku tak lepas lagi kat sini. Sahib. Dia sampai bila aku tak menang ni. Dia bilang aku tak menang. Meh. Saya lalu. Lari je lah. Alright, lepas. Oi, chapter 2 pada susah tu. Apa ni? Alright. Alright. So kita main dari tepi. Weh, bapa. Kita tepi kot. Tak kena juga. Nak buat apa ni? Lepas tu no. Ayo. Tak kena, mati pula. Ni buat apa ni? Oh, tepi. Tepi. Biskit. Tak selalu. Lari dia. Wih, lepas. Checkpoint yang ketiga guys. Wih, tu perlu salah buka. Apa Weh. Oh, jadi kena lari lah. Alright, aku lari. Lari. Asal aku jatuh balik. No. Pokok dekat depan aku guys. Dah aku mati.
Kali yang keberapa tak tahu lah. Lek. Tak asal ya, pasal aku jatuh. Tu aku tak faham. Tak kena. Oh, tak kena. Ah. Mantap lah. Jatuh je ni. Aduh, kena lari ni. Lek. Ai. Lek. Alright. No. Lah nak dekat lepas tadi aku. Lek. Alright. Macam ni. Alamak. Alah semak ni. Semak. Semak tepi lah. Mati juga. Lalu semak pun. Okey, aku takkan kalah. Weh, bila lepas? Weh, aku cepat 3 dah susah dah nak lepas. Tolonglah. Jadi tak bila nak lepas ni, ya Allah. Aku dah bila tak lepas ni. Bawa cepat 3 bro. Oh. Weh. Ni lari je lah ni. Cari je lah. Lari je lah guys. Alright, apa kat sini? Mantap doh. So kena elak pokok lah ni. Otak dia elak pokok. Otak dia elak pokok. Sekarang tak kena lari. Mantap. Tak ada nak lepas pokok tu Apa susah. Sumpah susah. Lepas lah. Macam mana tak nak bagi pokok tu tahu Sumpah, macam mana tak nak kasi pokok tu tahu. Apa susah. Weh, double kill weh. Double dah. Double masalahnya. Okay lah. Tak, sekarang saya nak lepas. Apa? Stress lah. Skip lah. Terpaksa aku skip. Terpaksa aku skip. Sekarang nombor apa ni? Asal turun bawah ni. Weh,
Gerudi cok. Weh. Bapak main gerudi. Mantap. Mantap, aku lupa. Oh, lepas. Lepas. Mana tuh? Lah, macam bodoh deh. Alright. Aku bisa naik atas sekarang ah. Naik atas tiba-tiba ada mantap. Alright, tak ada. Weh, bukan kena pun. Macam Pokemon. Lalu tak ada apa. Bila masa boleh naik atas lah ni. Macam bodoh. Pak susah tu. Tak ada mengena. Alright. Jangan lepas naik. Lepas tepi. Alright. Lepas tu. Alright. Dia lalu bawah. Alright. Dah. Aku lalu bawah je lah. Tepi dah pokok. No. Oh, yang betul tadi lah. Bangsat. Mana? Siapa lah cerita kat game ni? Tak kena. Sabar. Sabar je lah. Oh, tak ada. Sabar je lah weh. Tepi lah tak jam. Alright. Lepas tu jalan-jalan mati je. Gua cakap bro. Bawa cakap. Lebih tepi pokok. Jam kat pokok ni. Alah lupa. Bangsat. Otak dia. Stress. Stress bro. Stress. Itu kalau aku tak lalu macam mana nak lemlat. Bodoh. Baru stress betul aku. Stress. Otak dia. Itu kalau aku tak lalu. Ni dia nak aku lepas. Astagfirullahaladzim. Tak ada yang masuk sini juga lah cok. Alright. Weh. Dia ada kerudi. Alright. Aku dah cakap dah, pokok tu akan jatuh. Apa lagi? Apa lagi? Apa ni?
Watch out. Jalan je lah. Oh, tak ada. Alright, jalan. Okay. Watch out. So, dia lalu tepi. Mantap. Tak lepas. Bapak serentak cok. No. Jangan agak lepas tu. Kali ni aku tak kemelok. Dalam masa pokok tu ada. Kali ni aku tak kalah. Aku pening. Alhamdulillah lepas. Hantu pokok lah game ni. Ni bukan game pokok ni, dia game hantu pokok. Baik kau hantu pokok aku bagi. Hantu pokok aku bagi nama game ni. Alright, yang ni. Alright guys, so kita dah chapter 10. Hai. Tepi otak dia. Tak ini. Hai. Tak kat sini juga lah. Coba gimana je tu. Api. Hai. Situ. Tepi. Tepi. Sabar je lah. Tepi. Tambi. Stres aku. Tak kena kan masalahnya. Ayo. Alah, tambi. Tak kena. Macam nak lari? Dia muncul depan mata ni. Dah sikit. Alah, satu kali je. Ambil kau. Aku ada bismillah tadi. Aku dah tahulah. Wap. Otak dia. Aduh, lupa. Aku lupa guys. Ambil kau. Bismillah. Hai. Alright. Lepas. Ini dah berapa jam? Ni apa? No. Aku ingat kan apple lupa boom. Bapak ini aku tahu pistol. Lah, tolak aku tu. Dia tak bertolak aku sebab aku tepi. Simple. Aku tak video dia panjang lah korang. Aku takut lah pula. Dia aku takut. Tahan. Aku takut ni. Dia sampai berapa step ni? Jalan je lah. Tak ada apa.
Oh. Hai. Alright. Lepas. Itu fasih kau buat bagan ni. Aduh. Tapi Bambi tak macam ni juga lah gejah. Ayo, bila sepukut tu boleh jadi panjang. Apa Aduh. Lepas. Tak selini jugalah kekejar. Lupa. Sebab ke pokok tadi lah. Alah, aku tak ada jam. Lupa. Alamak. Lagi satu je nak kena lepas kalau tak jam. Tak boleh jam masalahnya. Tak sempat. 14. 14 tak gini cepat. Cepat. Lepas tu balik sana balik. Dah lah. Balik sana balik. Salah ni. Harpilah pokok. Pokok saya nak lepaskan step ni. Lupa cok. Tak ikut. Tak payah. Aku rasa pokok ni ada mata lah. Ada mata ni pokok ni. Stress tu lah aku. What? So guys, itu je untuk video aku kali ni. So kalau korang enjoy my video dan tengok video ni sampai habis. Dan sorry kalau aku ada macam dalam ni. Dan aku ada skip satu step tadi sebab susah. Dan jumpa untuk next video. Bye bye.